Apakah bahan-bahan dalam Probiotics Plus ni? Probiotics Plus ni mengandungi 6 jenis strain bakteria daripada jenama Floravit yang sangat berkualiti dan stabil. Stabil tu maksudnya dia tak mudah mati. Dalam satu biji kapsul ni mengandungi 10 bilion CFU bakteria. So kalau saya makan sebiji kapsul ni, insya-Allah ke semua 10 bilion CFU bakteria tu akan sampai ke usus. Selain probiotics, produk ni juga mengandungi prebiotics yang dikenali sebagai inulin. Prebiotics ni adalah makanan kepada probiotics. Tujuan dia untuk pastikan probiotics ni berfungsi dengan lebih baik. So pada sesiapa yang ada masalah usus macam angin, gastrik, GERD, sembelit, memang saya sangat sarankan untuk mengamalkan Infinity Probiotics Plus ni. Cara makan sebiji sehari sekali sahaja. Cuba amalkan secara konsisten sekurang-kurangnya 3 bulan ke atas dulu, barulah akan dapat sepenuhnya manfaat probiotics ni. Kalau berminat nak dapatkan, boleh klik saja beg kuning dekat bawah ni. Belajar sesuatu jangan lupa like, komen, share dan follow. Assalamualaikum. Apa kelebihan Probiotic Plus ni? Yang pertama, dia ada 6 jenis bakteria baik dari kumpulan Lactobacillus, Bifidobacterium dan juga Streptococcus. Ada combine sekali dengan prebiotik, makanan bakteria baik. Satu kapsul sahaja sehari. Lagi bagus lagi, harga dia mampu milik. Jadi rugi siapa yang tak cuba. Korang pernah rasa tak perut macam belon lepas makan? Rasa senak pula tu. Dah try macam-macam tapi tetap tak jalan. Inilah yang aku guna sekarang, Probiotic Plus. Probiotic ni bantu settlekan masalah kembung perut, angin dan sembelit. Usus kita pun jadi lebih sihat sebab ada 6 jenis probiotik premium dari Denmark. Dikuatkan pula dengan inulin sebagai prebiotik. So, kalau korang ambil Probiotic Plus ni, dah tak perlu nak ambil prebiotik lain. Probiotic Plus juga ada teknologi freeze dried. Jadi probiotik kekal aktif dan sampai ke usus dengan berkesan. Sejak guna ni, perut aku rasa ringan dan tak mengganggu aktiviti harian. Korang kena try. Boleh beli di beg kuning tu sebelum stok habis lagi.